Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka at-tawbata wal inabata wal istiqamah 'ala syariatil ghurra wa tariqatil bayda wa rahmatika ya arhamar rahimin. Dan insyaAllah kita sambung pada pagi yang berbahagia ini muka surat 121, muka surat 121, juzuk ke-6, ayat suratul Maidah, ayat ke-82. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu. Pasti akan kamu dapati mereka yang paling keras permusuhannya kepada orang Islam, al-yahuda wallazina asyraku, iaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik, yakni para penyembah berhala. Orang musyrik ni kafir Quraisy lah. Sebab apa? Sebab Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala. Dan juga orang Yahudi, terutamanya Yahudi Madinah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Tiga ni. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu. Dan kamu akan dapati mereka yang paling dekat persahabatannya terhadap orang beriman adalah allazina qalu inna nasara, ialah mereka yang mengatakan kami orang Kristian ataupun Nasrani. Jadi tuan-tuan, sebelum itu, apa perbezaan antara perkataan Nasrani dengan Kristian? Pernah tak terfikir? Padahal benda yang sama tu, Nasrani dengan Kristian, apa bezanya? Jadi tuan-tuan, sebenarnya Nasrani Kristian ini merujuk kepada kelompok yang sama, iaitu para pengikut Nabi Isa AS. Nabi Isa bawa ajaran apa? Nabi Isa bawa tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tetapi hari ini, Kristian hari ini, Nasrani hari ini bertauhid ke tidak? Tidak. Mereka kata Nabi Isa adalah anak Tuhan. Jadi tuan-tuan, dan kenapa pula ada dua perbezaan sebutan? Satu dipanggil sebagai Nasrani, satu dipanggil sebagai Kristian. Sebenarnya kelompok yang sama. Jadi asal Nasrani itu daripada perkataan Nazaret di dalam satu pandangan, iaitu tempat baginda Isa AS berdakwah, iaitu di Nazaret. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Nazareth, Jesus of Nazareth. Kemudian dalam satu pandangan, Nasrani pula merujuk kepada ayat Allah Ta'ala, inna nahnu ansarullah, sesungguhnya kami adalah pembantu agama Allah. Maka maksud Nasrani adalah orang yang membantu baginda Isa alaihi salam. Kristian pula tuan-tuan daripada perkataan Kristos. Kristos adalah daripada bahasa Yunani yang bermaksud yang diurapi ataupun yang diberkati. Sebab itulah baginda Isa AS dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai apa? Nabi Isa dipanggil sebagai apa dalam bahasa Inggeris? Jesus. Jesus apa? Jesus Christ. Maka pengikut baginda Isa AS dipanggil sebagai Kristian. Jadi Jesus Christ itu daripada mana perkataan Jesus? Jesus daripada perkataan Yahoshua ataupun Yeshua dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Hebrew. Apabila diterjemah ke dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Kemudian bila diterjemah ke dalam bahasa Latin, seterusnya bahasa Inggeris, jadilah perkataan Jesus. Maka istilah Jesus Christ bermaksud Nabi Isa yang diberkati. Jadi pengikut Nabi Isa juga dipanggil sebagai Kristian. Dalam ayat ini tuan-tuan, mengenai apa? Ayat ini kalau kita nak baca, perlu juga kita melihat kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-83, surat sebelah.
Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka orang Kristian mendengar apa yang Al-Quran turunkan, apa yang diturunkan dalam Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Mereka mengatakan mengalir air mata orang Kristian bila mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Yaqulun, dan orang Kristian berkata, Rabbana amanna fakhtubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami beriman, maka tetapkanlah di kalangan orang yang menjadi saksi. Tuan-tuan, ayat ini turun mengenai peristiwa pengislaman Raja apa? Raja apa yang Kristian beriman zaman baginda Nabi SAW? Raja apa? Raja Najasyi. Najasyi sebenarnya adalah gelaran. Najasyi sebenarnya adalah gelaran. Jadi tuan-tuan, gelaran untuk raja-raja Yaman. Maaf, bukan raja Yaman, Raja Habsyah. Kalau raja-raja Habsyah dipanggil sebagai Najasyi. Kalau raja Yaman dipanggil sebagai Abrahah. Raja apa panggil? Raja mana? Raja Rom dipanggil sebagai Kaisar. Raja Parsi dipanggil sebagai Kisra. Maka Raja Habsyah dipanggil sebagai Najasyi. Sedangkan tuan-tuan, nama sebenarnya adalah Ashamah bin Abjar. Ashamah bin Abjar. Ini adalah nama sebenar Najasyi. Kisahnya tuan-tuan, sebelum baginda Nabi SAW dan para sahabat yang lain bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebelum itu umat Islam, sebahagian orang Islam berhijrah ke mana? Sebelum hijrah ke Madinah, orang Islam diizinkan berhijrah ke mana? Ke Habsyah. Maka dibenarkan terlebih dahulu kepada mereka yang diseksa, yang dikasari, yang dizalimi di kota Mekah oleh kafir Quraisy, supaya berhijrah ke kota Habsyah. Walau ke Habsyah ni baginda Nabi SAW tak ikut, tetapi yang pergi adalah beberapa sahabat lah. Antaranya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersama isterinya, dan juga Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Ini anak Abi Talib, anak Abu Talib. Tuan-tuan, apabila sampai ke Habsyah, orang Habsyah ni agama apa? Mereka agama Kristian. Dan baitulah tuan-tuan, Nabi SAW suruh hijrah ke Habsyah, kerana Habsyah ketika itu diperintah oleh seorang raja Kristian yang adil. Maknanya Kristian ni kalau yang baik-baik betul, mereka boleh menerima orang-orang Islam. Mereka boleh terima yang baik betul lah. Dia bukan yang macam ekstrim zaman apa panggil Reconquista dekat Sepanyol Portugis, dah lain lah. Itu dah ekstrim lah. Tapi kalau Kristian yang baik, sebenarnya dia boleh menerima Islam. Tuan-tuan, maka bila di sana Ja'far bin Abi Talib dan sahabat dijemput untuk masuk ke istana Najasyi. Maka di sana Najasyi menyoal, apakah agama kamu? Apa yang Nabi kamu bawa? Jadi tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu membacakan surah Maryam, yang di sana diceritakan tentang Maryam alaihissalam, seorang perempuan yang suci melahirkan baginda Isa alaihissalam. Dengar sahaja tuan-tuan Raja Najasyi apa yang keluar daripada mulut Ja'far, maka dia pun menitiskan air mata. Kenapa? Seperti mana apa yang terdapat dalam Injil, itulah yang tersebut di dalam Al-Quran. Dan Najasyi memeluk Islam secara senyap-senyap. Secara senyap-senyap. Maksudnya rakyat dia tahu ke tidak? Tak tahu. Bahkan tuan-tuan, kalau pergi Habsyah, buka sejarah Ethiopia. Sekarang ni Habsyah digelar sebagai Ethiopia. Ini istilah dia lah. Kita buka, dia akan sebut dalam sejarah Raja Ashamah ini mati dalam keadaan Kristian. Ini kalau ikut sejarah lah, sejarah mereka, sejarah
mereka. Maknanya direkodkan sebagai orang Kristian. Tetapi dalam Islam sebenarnya Najasyi ini adalah orang Islam. Buktinya tuan-tuan, apabila mangkatnya Najasyi, baginda Nabi SAW mensolatkan dengan solat jenazah gaib. Itu antara dalil solat jenazah gaib apa? Nabi solatkan Najasyi. Jadi tuan-tuan, saya akan ceritalah bagaimana Najasyi ni masuk Islam. Bila masuk Islam saja, kecoh dekat sekitar rakyatnya, di tengah-tengah rakyatnya kecoh. Yang Najasyi ni dah masuk Islam, tapi masih peringkat kabar angin. Entah ya entah tidak, tapi kuatnya macam ya. Jadi ketika itu rakyat ni kuat dengan agama Kristian, maka mereka nak memberontak. Maka tuan-tuan, dikumpulkan rakyatnya di satu tempat. Najasyi tanya, selama aku perintah kamu elok ke tidak? Elok. Selama aku perintah kamu aman ke tidak? Aman. Maka tuan-tuan, apakah kepercayaan kamu? Dia kata dengan rakyat-rakyat dia, kami percaya yang mana Isa adalah anak Tuhan. Maka kata Najasyi, aku punya kepercayaan pun seperti ini. Maknanya apa yang rakyat dia faham? Apa yang rakyat dia faham? Apa yang rakyat dia faham adalah Najasyi pun percaya Isa anak Tuhan. Tetapi sebenarnya di belakang jubah ni, di balik jubah ni ada tulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dipanggil sebagai tauriah. Ayat ni sebenarnya Najasyi maksudkan di sini tu apa? Yang tertulis di atas kertas ataupun kulit ni. Najasyi tulis atas kertas atau kulit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad usul Allah, Nabi Isa Nabiullah. Maka ditulis di atas kertas atau kulit, diletakkan, dilipat, diletakkan di balik jubah. Maka bila Najasyi kata kepercayaan aku pun seperti ini, bermaksud apa? Kepercayaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi rakyatnya percaya apa? Rakyatnya faham apa? Dia faham yang Najasyi ni Kristian lah. Maka bila mereka dengar tadi pun, okeylah, raja kami Kristian, bagus. Maka mereka pun balik. Dan Ja'far bin Abi Talib serta sahabat-sahabat yang lain pun dapat teruskan duduk di Habsyah sampailah turun wahyu supaya umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Setelah itu, bila dah turun perintah hijrah ke kota Madinah, orang-orang Islam di Habsyah pun berpindah ke kota Madinah. Itulah sedikit lah mengenai ayat Suratul Maidah ayat ke-82. Tentunya tuan-tuan, muka surat yang sama 122, ayat Suratul Maidah ayat yang ke-87, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman, la tuharrimu thayyibat, jangan kamu haramkan apa yang baik, ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu, daripada makanan yang telah Allah halalkan kepada kamu, wa la ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Tuan-tuan, ayat ini turun tentang apa? Ayat ini turun tentang sebahagian sahabat seperti Uthman bin Maz'un, seperti Uthman bin Maz'un yang mana berlebihan dalam beribadat tetapi dalam keadaan meninggalkan kewajipan. Maka beribadat dengan banyak tu tak salah. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri beribadat sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi Muhammad SAW sendiri tuan-tuan puasa, banyak hari Nabi SAW puasa. Tetapi yang tidak dibolehkan apa? Beribadat sehingga mengabaikan tanggungjawab. Itu yang tak dibolehkan. Banyak beribadat boleh, banyak selawat boleh, banyak zikir boleh, tetapi jangan meninggalkan tanggungjawab. Kalau tinggal tanggungjawab, maka tidak seimbang, tak balance, dipanggil sebagai melampaui batas. Ali bin Abu Talha meriwayatkan bahawa daripada Ibnu Abbas bahawa ayat ini, yakni surah yang kita bacakan ini, ayat yang kita bacakan ini mengenai segolongan sahabat yang berkata, kami akan mengasihi diri kami. Potong bahagian yang patut.
Supaya tak lagi bersyahwat, tak lagi bernafsu. Kami nak meninggalkan nafsu syahwat dunia, nak mengembara di muka bumi. Jadi pendeta-pendeta sebagaimana yang dilakukan oleh para rahib di masa lalu. Para rahib di masa lalu khasnya seperti dalam agama Kristian. Dalam agama Kristian boleh ke tidak jadi rahib? Dalam agama Kristian, dalam agama Nabi Isa, gadang sangatlah Nabi Kristian ni kan, walaupun sama, tetapi sebab Kristian zaman sekarang ni dia dah menyeleweng, tak sama dengan zaman Nabi Isa AS. Syariat Nabi Isa boleh ke tidak jadi rahib? Tak nak kahwin, nak ibadat saja, boleh ke tidak? Syariat Nabi Isa boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Bahkan Allah memuji dalam satu ayat Quran. Carilah ayat mana? Dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala memuji para rahib yang memilih untuk beribadat kepadanya semata-mata. Tetapi Allah Ta'ala tegur sebab apa? Allah Ta'ala tegur kerana mereka tidak melakukannya dengan betul, dengan bersungguh-sungguh. Nak jadi rahib ibadah sungguh, tahu, bukan ibadat saja betul, tauhid pun kena betul. Ibadah betul, tetapi dalam tauhid, dalam akidah mensyirikkan Allah Ta'ala, kata Nabi Isa tu anak Tuhan, itu tak betul lah. Maka dalam agama baginda Nabi SAW, agama Islam, rahib, kerahiban tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, siapa yang tidak mengikut sunnahku bukan daripada kalangan aku. Orang yang tak nak kahwin ni sudah Nabi ke tidak? Kahwin ni sudah Nabi. Maka siapa yang tak nak kahwin, sengaja tak nak kahwin padahal dia boleh kahwin, maka dia telah meninggalkan satu sunnah dan Nabi SAW tidak mengaku umat. Kan? Jadi bila diadukan kepada baginda Nabi SAW sebahagian para sahabat ni, yang mana nak mengkasihi diri mereka, yang mana nak mengembara kat muka bumi, nak jadi panggil pendeta sebagainya, nak jadi macam rahib-rahib zaman dulu, tak kahwin, tak apa. Maka kata baginda Nabi SAW, aku pun berpuasa dan aku pun berbuka. Aku semayang malam dan aku pun tidur. Ada masa puasa, ada masa baginda SAW buka. Bahkan tuan-tuan, puasa baginda Nabi SAW dahsyat lagi daripada kita. Kita tuan-tuan boleh ke tidak, kita puasa tak buka-buka, boleh tidak? Tak boleh. Kita wajib puasa bulan Ramadan, tetapi waktu azan maghrib buka, kita kena makan atau minum walau sebelah biji kurma ataupun seteguk air. Betul? Tetapi baginda Nabi SAW boleh puasa wisal, iaitu puasa sambung satu hari kepada hari yang lain. Boleh. Dibenarkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW puasa, dan Nabi pun buka, padahal Nabi boleh puasa sambung. Nabi yang boleh puasa sambung pun, Nabi buka ketika masuk waktu berbuka. Kata Nabi SAW, umatku akan sentiasa dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka puasa. Kata Nabi SAW. Dan kata Nabi, aku semayang malam dan aku pun tidur. Nabi pun semayang malam, tuan-tuan. Dahsyat lagi daripada kita. Memang tak ada bandingan lah, tuan-tuan. Tetapi Nabi juga tidur. Nabi, tuan-tuan, solat malam. Dalam satu riwayat, Nabi keluar daripada rumah pada pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW mengimamkan para sahabat sehingga hampir habis waktu sahur. Maka 8 ke 20 lah, tuan-tuan. Sebenarnya Nabi solat rakaat ni, solat tarawih ni bukan setakat 8. Nabi solat tarawih sebenarnya banyak. Nabi sembahyang malam ketika bulan Ramadan sebenarnya banyak. Maka ijtihad Sayyidina Umar meletakkan 20 rakaat. Sebenarnya 20 rakaat tu pun sikit lah. Tetapi memadai bagi umat Islam, tuan-tuan. Sebenarnya 8 rakaat ni baru lagi lah. Mungkin sebagian orang dia baca hadis, maka dia tak faham konteks hadis tadi, maka dia letak 8 rakaat. Sebenarnya salafus soleh, ulama-ulama terdahulu tak ada 8 rakaat. Sebenarnya 20 rakaat. Tapi tuan-tuan nak balik awal sebab esok kerja ke apa terpulang lah, tuan-tuan. Itu masing-masing lah. Baik. Kemudiannya Nabi SAW kata, aku sembahyang malam dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Aku menikahi wanita, kata Nabi SAW.
Barang siapa mengamalkan sunnahku, maka dia termasuk umatku. Dan siapa yang tidak berpegang kepadanya, maka dia tidak termasuk umatku. Maka tuan-tuan, kahwin, beranak pinak, ini sebahagian daripada sunnah Nabi. Bagus ke tidak kahwin dengan beranak pinak ni? Bagus tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita melihat negara-negara yang mana mereka anak-anak mudanya ada krisis, tak nak kahwin. Kahwin pula tak nikah. Satu orang pula. Kemudian tak nak ada anak. Ada trend baru-baru ni childless, tak nak ada anak. Maka negara-negara seperti itu tuan-tuan, Jepun, UK sebagainya, mengalami penurunan kadar kelahiran menuju negara tua, negara orang tua. Maka terpaksalah import tenaga buruh daripada luar. Maka sebab tu antara hikmahnya lah tuan-tuan, akan memberi kesan kepada demografi. Istilah demografi penduduk masa akan datang. Maka kita ni orang Islam tuan-tuan, maka kena kahwin dan kena ada anak. Anak pula jangan dua saja. Kalau dua, laki bini dua, anak pun dua, tak bertambah, tak berkembang. Paling kurang 3 orang lah tuan-tuan. Paling kurang 3 orang. Tiba-tiba mencadangkan. Baik tuan-tuan. Jadi bila sampai kepada Nabi, Nabi suruh para sahabat ini kahwin. Jangan tak kahwin. Kata Nabi SAW, kahwin menyempurnakan separuh daripada agama. Dalam satu riwayat 1/3 daripada agama. Sebahagian lagi takwa. Sebahagian lagi takwa. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, ada sahabat yang mana mereka tak nak makan daging. Tak jadi vegetarian, tak nak makan daging. Maka kata Nabi SAW, aku makan daging. Aku makan daging. Kata Nabi SAW, saya baca berawal. Ada sebahagian sahabat dia kata, aku tak nak makan daging. Ada pula yang kata, aku tak nak kahwin dengan perempuan. Ada pula yang kata, aku tak nak tidur atas katil. Aku tak nak tidur atas katil. Tapi tidur ni kan keperluan manusia. Dia kan fitrah. Kalau tak tidur langsung tak boleh. Maka aku tak nak tidur bersenang lena. Aku nak tidur tempat atas tanah ke, atas batu ke, tak nak atas katil. Katil selesa sangat. Maka kata Nabi SAW, apa yang jadi ini? Apa dah jadi ini? Kata Nabi, adakah gerangan yang berlaku pada mereka? Salah seorang daripada mereka mengatakan simpulan dan simpulan. Padahal sebagian daripada mereka mengatakan sekian dan sekian. Padahal aku berpuasa, aku berbuka, aku tidur, aku bangun, aku makan daging dan menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, maka tidak termasuk daripada golonganku. Itulah dia tuan-tuan. Maknanya antara sunnah Nabi SAW itulah dia. Berkahwin sunnah Nabi, makan daging sunnah Nabi, tidur di atas katil juga sunnah Nabi. Cumalah katil Nabi tuan-tuan tak samalah dengan katil kita. Katil Nabi ni sederhana, satu lipatan kain saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, disebutkan mengenai daging, bahawa kata para ulama, siapa yang meninggalkan makan daging akan mewarisi akhlak yang buruk. Siapa yang 40 hari tak makan daging, dia akan mewarisi akhlak yang buruk. Maka kena makan daging supaya tak jadi lemah, supaya ada tenaga. Maka kalau sebenarnya bahkan ada pandangan ada pandangan yang mengatakan bahawa diet Nabi SAW semi vegetarian. Semi vegetarian. Maknanya Nabi SAW makan daging, tetapi Nabi lebih banyak makan kurma. Nabi lebih banyak makan minum air. Nabi lebih banyak makan tepung bali. Apa panggil nama bahasa Arab ni? Roti daripada tepung bali. Daging ni Nabi SAW jarang makan sebenarnya. Maka dipanggil sebagai semi-vegetarian. Jadi kata Umar Khattab juga, kurangkan makan daging. Sebab banyak makan daging itu mewarisi ketagihan seperti ketagihan Arab. Maka banyak makan daging merah pun, daging yang berwarna merah lah kata doktor, ada boleh mewarisi penyakit. Darah tinggi sebagainya, bahaya sebilah tuan-tuan kan. Jadi sederhanalah. Nabi SAW dalam hidup baginda sederhana. Nabi SAW tidak meninggalkan daging secara langsung. Nabi SAW juga tidak makan daging setiap hari. Dan memang tuan-tuan, yang mana ada dalam riwayat, Nabi SAW suka makan kaki kambing, zirak. Suka makan kaki kambing.
Dan Nabi SAW pernah satu hari minum susu sampai kenyang. Tetapi itu bukanlah setiap hari. Boleh tidak makan kenyang? Maka bolehlah, tapi bukan setiap hari. Maka di sini tuan-tuan pengajarannya adalah bersederhana. Dan disebutkan di dalam ayat yang seterusnya, muka surat sebelah, surat 123 ayat 55 surah Maidah. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh haiwan buruan sedangkan kamu berihram, dan siapa yang membunuhnya di antara kamu dengan sengaja, fajaza, maka balasannya mislu ma qatala minan na'am, seperti apa yang dibunuh daripada haiwan ternakan, yahkumu bihi zawa adlim minkum, yang memutuskan hukum terhadapnya dua orang yang punya sifat adil di antara kamu, hadiyan balighal Ka'bah, sebagai haiwan korban yang disampaikan ke Kaabah, au kafaratu ta'am, atau denda membayar dengan memberi makan masakin, bagi makan orang miskin. Ini tentang dam. Ini tentang dam, membayar dam. Jadi kalau kita pergi haji, bunuh binatang, contoh binatang rusa ataupun kancil ada, kancil tak ada rusa ke kijang ke, maka kena bayar dam. Jadi nak tahu lebih lanjut kena pergi kursus umrah haji lah. Tapi di sini kita akan bahas secara ringkas tuan-tuan mengenai ayat ini secara khusus lah. Maka firman Allah Ta'ala ini adalah pengharaman daripada membunuh haiwan buruan. Adakah semua haiwan haram dibunuh? Kalau tengah-tengah perjalanan ada singa nak makan kita, adakah kita tak boleh bunuh singa tadi? Bolehlah, dan tidak dikenakan dam. Dia tanya-tanya, rela tak apalah, yang penting tak kena dam. Rela kena makan dengan singa. Tak ada macam tu tuan-tuan. Maka mengikut jumhur ulama, binatang darat yang tidak dapat dimakan tetap diharamkan membunuhnya. Maka ada beberapa binatang yang Nabi SAW sabdakan boleh dibunuh ketika ihram maupun tidak. Ketika ihram, pakai pakaian ihram ataupun tidak. Iaitu yang pertama, burung gagak, burung helang, kalajengking, tikus dan anjing gila. Kalau anjing gila dia khususlah, sebab apa? Dan dia ada penyakit rabis, kan? Penyakit anjing gila kalau gigit akan terkena penyakit tadi. Jadi 5 ni apa tuan-tuan? Burung gagak, burung helang, kalajengking, tikus dengan anjing gila. Ni kalau pakai pakaian ihram pun boleh bunuh, tak kena dam. Dan termasuk juga oleh para ulama, kata ulama, ular. Kalau dalam kemah dekat Mina tu tiba-tiba ada ular, jangan tak bunuh ular, biar pula. Kecuali kalau takutlah lagi tu. Tapi boleh bunuh ular ketika berihram. Sebab apa? Antara yang dibenarkan, kias kepada binatang-binatang yang berbahaya. Begitu pula kata para ulama, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan antaranya serigala, anjing hutan, harimau dan singa. Ini adalah kias kepada anjing gila. Maknanya binatang-binatang yang menggigit. Kalau kawan kita menggigit tak boleh lah. Kalau kawan kita jadi menggigit tak boleh. Tapi kalau binatang-binatang menggigit, macam tadi singa tadi, serigala tadi, dibolehkan. Jadi mengikut jumhur ulama, orang yang sengaja ataupun lupa dibunuh, maka bila dia buat tadi akan kena denda. Kita panggil sebagai dam. Bahawa kewajipan denda mengikut Az-Zuhri adalah bagi orang yang sengaja ditunjukkan oleh Al-Quran. Sedangkan kewajipan denda bagi yang lupa ditetapkan oleh sunnah. Dia ada hukuman dia lah. Hukuman dia lebih terperinci, tuan-tuan masuk khusus nanti akan ceritalah. Kita secara ringkas sahaja di sini. Maka dalil yang wajib, dalil yang dilakukan sengaja daripada Quran. Dalil yang melakukan terlupa daripada hadis. Jadi tuan-tuan, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Jika orang yang sedang berihram membunuh binatang buruan, maka ia mesti dihukum atas perbuatannya itu. Maka dia punya hukuman tu setara dengan binatang apa yang dia bunuh. Contohnya dia membunuh seekor kijang atau yang seumpamanya. Kijang ni mungkin kecil sikit lah. Atau seumpamanya. Dendanya ialah seekor kambing yang kemudian disembelih di Mekah. Apa maksud disembelih di Mekah? Maksudnya disembelih di Mekah lah. Disembelih di dalam Mekah. Jika tak ada, jika tak dapat nak bawa kambing tadi, maka dendanya ialah memberi makan 6 orang miskin. Jadi tuan-tuan jangan pelik lah. Kalau tuan-tuan tak ada makanan, contoh, tak ada duit, habis lah duit. Duit habis kat hotel. Duit habis kat hotel. Makan tak ada duit, nak makan dekat tanah haram sana. Tuan-tuan beratulah dengan orang miskin. Tapi tuan-tuan, makan bukan makanan lekeh. Nasi Arab, shawarma, roti Arab tu. Saya tahu dah, saya pernah beratur sana. Kisahnya dulu pernah buat umrah di IY, tapi bukan daripada Malaysia, daripada Yaman. Dalam perjalanan sampai sana duit habis. Beratur lah, bukan duit habis lah, nak berjimat lah senang kata. Beratur lah dengan orang miskin. Jadi kalau kat sana tak silap saya, dia adalah bayaran untuk orang miskin. Dia nanti boleh bayar terus dekat kedai. Dia ada kedai bayar. Dan itu maknanya kita wakilkan dia supaya memberi makan orang miskin. Maka kadarnya kalau membunuh seekor kijang, denda kambing. Tapi kalau tak dapat, maka tukar dengan memberi makan 6 orang miskin. Kalau tak ada, hendaklah berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Itu kalau kijang dan seumpamanya. Kalau rusa ni besar sikit lah, maka dendanya ialah seekor lembu. Bunuh rusa kena bayar dengan lembu. Sekarang ni mana mahal lagi, lembu ke rusa? Lembu mahal lagi, rusa mahal lagi. Ikutkan daging rusa lagi rare daripada daging lembu, betul? Kan? Jadi dendanya ialah seekor lembu. Kalau tak ada, maka memberi makan sebanyak 20 orang miskin. Bagi makan 20 orang miskin. Jika ia membunuh burung unta, mana pula nak cari burung unta? Katalah tiba-tiba ada, terlepas burung unta, bunuh burung unta. Ataupun keldai liar. Boleh ke makan keldai? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, hukum memakan keldai adalah haram. Dulu saya duduk Mesir, tuan-tuan, pernah kecoh viral satu berita. Orang Arab ni tukarkan daging lembu dengan daging keldai. Kita mana tahu beza, kita makan je lah. Tu yang perannya keldai kadang-kadang. Rupanya makan daging keldai. Viral pernah sekali lah. Sebab apa, kerajaan jumpa satu kedai ni, ingatkan daging lembu. Rupanya dalam stok dia daging keldai. Tak tahu mana dia dapat. Tapi kalau kat Mesir sana, keldai ni memang bersepah lah tuan-tuan, atas jalan. Macam motor, banyak ada. Kita pula lagi pelik, daging kengeru. Kan? Kita pernah daging kengeru. Entah daripada mana dapat tadi kan. Baik, kembali kepada perbahasan di sini. Bila Ibnu Abbas menyebut himar wahsy. Himar wahsy. Dalam bahasa Arab, himar wahsy antaranya diterjemah sebagai keldai liar. Apa itu keldai liar? Keldai liar, adakah keldai liar itu keldai? Tidak. Apabila disebut himar wahsy, membawa maksud zebra. Atau bahasa Melayu, kuda belang. Kalau bunuh kuda belang, nak makan, apa hukum makan kuda belang? Halal. Kuda belang, kuda halal dimakan. Mana nak cari daging kuda? Pandai-pandai lah cari. Kata orang daging kuda ni dia panas. Umat Islam dulu kalau berperang, habis semua makanan, maka mereka akan sembelih kuda. Makan kuda lah. Kan? Baik tuan-tuan, kalau bunuh burung unta atau kuda belang, zebra, keldai liar bahasa Arab, himar wahsy, dendanya ialah unta yang gemuk. Kalau unta ni seekor 7,000, betul? Pernah terjadi kes dekat Malaysia ni tuan-tuan, raya haji kan. Raya haji nak sembelih korban unta. Hari kejadian unta terjerut dengan tali. Mati unta tu, tak boleh nak sembelih. Rugi 7,000.
Baik. Jadi dendanya ialah unta yang gemuk. Jika tidak ada, dendanya ialah memberi makan 30 orang miskin. Dan jika tiada, berpuasa 30 hari. Mana lagi sanggup? Bagilah makan kepada orang miskin kalau tak mampu. 30 orang miskin. Kalaulah satu orang tu RM10 contohlah, darablah berapa? 300 mungkin kan? Maka paling-paling tidak lebih murah daripada unta. Unta dah 7,000. Tuan-tuan. Baik. Inilah sedikit mengenai dam haji seperti yang disebut dalam Al-Quran. Dan begitu pula tuan-tuan, apa pula hukum makan zebra ni? Hukum makan zebra, kuda belang lah. Disebut dalam satu hadis yang mana pada satu masa ada sekumpulan sahabat ni bermusafir. Kawan-kawan lain ni berihram, pakai pakaian ihram. Maka mereka ternampak seekor kuda belang melintas. Kawan seorang ni dia tak berihram. Maka kalau yang berihram ni dia bunuh, kena dam. Betul? Yang tak berihram ni apa lagi? Turun kejar lah. Kejar punya kejar. Dia nak kejar tu, sebelum tu dia tanya kawan-kawan, boleh tak bagi aku senjata? Kawan dia tak nak bagi. Dia minta lagi, boleh tak bagi aku tombak? Kawan dia tak nak bagi. Last sekali tuan-tuan, dia ambil sendiri, dia kejar. Tak payah minta, dia ambil sendiri, dia kejar, dia baling ke apa ke, hingga dapat membunuh kuda belang tadi. Tuan-tuan, bila dia dapat, dia pun makan. Tetapi sebahagiannya ada yang makan, sebahagiannya ada yang tak makan. Macam kita lah, kita tak tahu kuda belang ni nampak macam keldai. Sebab dalam bahasa Arab, kuda belang memang dipanggil sebagai himar, keldai. Atau bahasa Melayu ada juga dipanggil sebagai keldai liar, kan? Jadi ni boleh makan ke tak boleh makan ni? Maka sebahagian sahabat ada yang makan, sebahagian sahabat tak makan. Bila balik kepada baginda Nabi SAW, tanyalah kepada Nabi boleh makan ke tidak. Jadi jawab Nabi SAW, sesungguhnya itu adalah makanan yang Allah bagi kepada kamu. Memang rezeki kamu lah dapat makan kuda belang ni. Tuan-tuan pun kalau pergi haji kan, pergi umrah, dapat makan top, contoh, memang rezeki sangat lah. Kan? Kat Malaysia tak jumpa top, kat sana dia jumpa. Memang mencari sama, memang rezeki sangat lah. Tapi jangan pula tuan-tuan, ada sebagian orang dia nak pelik-pelik sangat. Kat sini tak ada, kat sana ada. Dia cari air kencing unta. Air kencing unta. Sebab dia jumpa dalam hadis, sebagian sahabat bila hijrah ke Madinah, ada satu kaum ni dia sakit, maka Nabi suruh minum air kencing unta. Nak tanyalah kawan-kawan yang pergi umrah ni, kan, sakit ke tidak? Sakit ke tidak kat sana? Tak sakit. Dah tu kenapa cari penyakit? Sebab apa? Apa hukum minum air kencing unta? Hukumnya najis, haram. Makan najis hukumnya haram. Kecuali ada darurat. Ada darurat. Tak ada farmasi, tak jumpa ubat. Masalahnya ada ubat, ada farmasi, pergi farmasi, kenapa minum? Kenapa minum air kencing unta? Air kencing itu najis, kecuali boleh diminum sekiranya darurat. Dah tu pula ada keluar berita dekat Saudi, rupanya yang dijual tu bukan air kencing unta, tetapi air kencing sendiri. Betul. Ada keluar berita kat Saudi. Itu lagi naya lah tuan-tuan. Itu namanya bukan cari ubat, itu cari penyakit. Baik. Maka Nabi kata itu adalah makanan yang Allah bagi kepada kamu. Dalam riwayat lain baginda Nabi SAW tanya, adakah masih ada sisa sebahagian dagingnya pada kamu? Ada lagi tak? Maka itu menjadi isyarat Nabi pun boleh makan, maka kita pun boleh makan lah. Itu adalah isyarat daripada Nabi SAW. Baik, kita sambung kepada muka surat seterusnya, 124 ayat yang ke-97. Allah berfirman, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas. Allah telah menjadikan Kaabah, rumah yang suci, sebagai tempat bagi manusia, iaitu tempat menegakkan agama Allah dan umat manusia. Wasyaral harama wal hadiya wal qalaid. Dan bulan haram, apa itu bulan haram?
bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Apa beza dia bulan haram dengan bulan tak haram? Bulan haram masyarakat Arab tidak berperang. Sebab apa? Sebab menghormati bulan-bulan haram. Dan sebab nak menghormati jemaah haji. Nak menghormati jemaah haji. Zulkaidah, Zulhijjah. Maka sebulan sebelum haji tak boleh berperang. Bulan haji lagilah tak boleh berperang. Maka walaupun zaman Arab jahiliah dulu, Amr bin apa nama yang mula-mula bawa berhala tu, Amr bin apa nama? Amr bin Lu'ay. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bina Kaabah, buat haji. Zaman tu tak ada berhala. Orang keturunan Nabi Ismail pun ikutlah keliling Kaabah, tawaf, haji, tak ada berhala. Tapi orang yang mula-mula bawa berhala nama dia Amr bin Lu'ay. Dia pergi Syam, pergi Syria. Dia tengok dekat situ jajahan Rom, Syam dan sebagainya, minum kopi. Kan? Bila banyak orang Arab, dia tengok orang Rom dan jajahan Rom semua berhala. Macam best pula ni semua berhala ni. Maka dia pun bawa balik berhala daripada sana. Dan dia kumpulkan berhala-berhala semua, letak dekat kota Mekah. Maka Mekah ni jadi one stop center berhala ketika itu. Nak sembah berhala tak payah jauh-jauh pergi Syam, boleh sembah dekat Mekah. Itu dia punya fahaman dia lah, nak untuk bisnes sebenarnya. Tetapi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Tapi walau bagaimanapun orang Arab, walau ketika zaman jahiliah, mereka tawaf keliling Kaabah ni ada berhala, mereka tetap menghormati ibadah haji itu sendiri. Ibadah haji memang dah bercampur aduk lah. Tawaf dalam keadaan telanjang lah sebagainya, ada berhala lah sebagainya, memang campur aduk lah. Tapi menghormati waktu ibadah haji, mereka memang jaga betul. Zulkaidah tak boleh berperang sebelum haji, bulan haji lagi tak boleh berperang, Zulhijjah tak boleh berperang. Begitu juga bulan Muharram dan bulan Rajab. Bulan Muharram selepas bulan Zulhijjah. Maka 3 bulan yang bersangkut dengan haji ni, sebelum bulan haji, semasa bulan haji dan selepas bulan haji tak boleh berperang. Maka sebulan orang dalam perjalanan pergi haji tak boleh kacau. Perompak 40 Alibaba ke apa ke tak boleh nak kacau. Dekat tanah haram lagi tak boleh kacau. Patah balik nak pulang ke rumah pun tak boleh kacau. Tak boleh berperang pada musim haji, pada bulan-bulan haram. Wal hadiah, dan haiwan korban yang dihadiahkan dalam haji. Apa itu al-hadiyu? Wal hadiah, apa itu al-hadiyu? Al-hadiyu adalah binatang korban. Macam tadi ayat yang kita baru baca tadi mengenai orang kalau bunuh kijang maka dia kena cari kambing. Orang kalau bunuh apa satu lagi? Rusa kijang. Satu lagi rusa. Betul lah rusa. Kalau rusa dia kena cari lembu. Kalau dia bunuh burung unta dia kena cari unta. Maka kambing, lembu dengan unta itu dipanggil sebagai binatang korban dan juga dipanggil sebagai al-hadiyu. Maka wal hadiyah di sini merujuk kepada apa? Binatang-binatang korban, khasnya yang digunakan ketika nak membayar dam. Dan begitu juga yang digunakan ketika haji tamatuk, haji qiran dan juga dam haji. Apa itu haji tamatuk, haji qiran ni tuan-tuan, kena bahas dalam kursus-kursus haji dan umrah. Panjanglah cerita. Baik. Wal qalaid. Apa itu qalaid? Qalaid adalah tanda yang diletakkan pada binatang korban. Jadi binatang-binatang korban ni dia ada tanda lah, supaya orang tahu ini binatang korban, tak ada siapa yang boleh kacau. Zalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Demikian itu agar kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah dia mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa anna Allah bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ayat ini tuan-tuan mengenai apa? Mengenai kemuliaan Kaabah.
Allah Ta'ala jadikan Kaabah ini sebagai pusat ibadah orang Islam, sebagai tempat tertegaknya agama Allah. Kalau orang tanyalah kat mana orang ibadat, orang Islam ni semayang, kat mana orang Islam ni berkumpul, maka kita boleh jawab dekat Kaabah di Mekah. Di mana tuan-tuan kita solat menghadap ke kiblat, maka kita solat menghadap ke Kaabah. Maka Kaabah itu juga menurut Ibnu Jarir, Kaabah seluruhnya haram. Kenapa dipanggil sebagai Masjidil Haram, tempat yang haram? Kerana haram memburu binatang buruan, haram memotong rumput, dan haram menebang pokok-pokok di sekitar Mekah. Dipanggillah sebagai Masjidil Haram. Dan juga kenapa Kaabah dinamakan Kaabah? Kerana berbentuk empat segi. Empat segi. Dan tuan-tuan, antaranya Datuk Nabi SAW juga adalah, bukan Datuk Nabi, siapakah yang mula-mula memakaikan kelambu Kaabah? Dulu Kaabah ni dia batu-batu saja. Dia tidak hias atau tutup dengan kelambu. Kita pun nak ambil kelambu Kaabah tu bukan senang. Tapi yang geram ni tu hari Epstein File. Dia tahu Epstein File? Jeffrey Epstein. Kan, yang orang putih ni dia makan bayi lah. Dia apa panggil, trafficking, culik budak-budak lah kan. Dapat pula hadiah kiswah Kaabah. Kita geram pula. Siapa pandai-pandai bagi kat dia tu? Kan? Dapat kiswah. Kita pun tak dapat kiswah Kaabah. Epstein dapat. Google lah siapa Epstein tiba-tiba ni kan, Google. Viral tu. Dia dapat kiswah Kaabah. Dan orang yang mula-mula memakaikan kiswah Kaabah, iaitu kain menghiasi Kaabah, adalah lupa pula siapa. Abraha juga, tetapi bukan Abraha yang nak runtuhkan Kaabah. Abraha, Allah saya lupa nama dia. Nak ambil bukunya dah habis. Dia jilid keempat 25 Rasul. Dia adalah nenek moyang kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, dia adalah keturunan ulama. Ulama tu dia berkhidmat kepada Abraha, Raja Yaman. Maka Raja Yaman zaman-zaman sebelum Abu Ayyub, pernah satu orang Raja Yaman ni nama Abraha juga, tapi bukan Abraha yang nak runtuhkan Kaabah, ni Abraha lain. Abraha Himyar ke apa tak silap. Maka dia ada berniat nak runtuhkan Kaabah, maka dia tertimpa sakit. Dia jatuh sakit. Kemudian ketika sakit tu dia bernazar, kalau aku sembuh, aku nak apa? Aku nak berkhidmat, aku nak menghiasi Kaabah ni. Maka Allah Ta'ala bagi dia sembuh. Maka tuan-tuan, dia pun bagi kijang emas, dia bagi hiasan-hiasan, dia hiaskan Kaabah tadi dengan kain kelambu, kiswah. Maka dialah orang pertama yang menghiasi Kaabah dengan kain kelambu. Maka di sinilah tuan-tuan disebutkan dalam ayat ini kemuliaan Kaabah. Yang mana di Mekah itu sajalah yang mana boleh dibuat korban untuk dam dan sebagainya, untuk haji tamattu, haji qiran dan sebagainya. Dan dalam satu hadis disebut bahawa sebuah pasukan akan menyerang Kaabah. Ketika mereka sampai di Baida, iaitu padang sahara yang tandus, di suatu tempat mereka semua akan ditenggelamkan, bermula dari orang pertama hingga terakhir. Akhir zaman tuan-tuan, satu masa nanti esok akan jadi satu pasukan daripada Syam. Mereka akan melancarkan serangan, satu rombongan tentera ni nak menyerang Imam Mahdi. Imam Mahdi ketika itu sudah mengisytiharkan dirinya di antara rukun dan maqam. Di antara rukun dan maqam. Rukun yang mana? Rukun ni maknanya bucu. Bukan rukun Islam, rukun iman lain tu. Rukun ni maknanya bucu. Rukun yang mana? Rukun yang berdekatan dengan Hajarul Aswad. Orang yang pernah pergi haji, pergi umrah ni tahulah, boleh bayanglah kat mana kan. Sebab apa? Situlah tempat berebut. Kalau pusing tu lancar je. Masuk kat situ dah boleh berebut balik dah. Dah jadi sesak balik. Situ. Dekat rukun situ. Rukun yang berdekatan dengan Hajarul Aswad. Nabi Al-Mahdi AS akan dibaya'ah di antara rukun dan makam. Bila termasyhur
bahawa Al-Mahdi, Imam Mahdi alaihissalam muncul, maka satu pasukan yang digelar sebagai As-Sufyani kerana keturunan Abu Sufyan. As-Sufyani daripada Syam, mereka akan lancarkan serangan tentera, dan ketika masuk ke kawasan Baydaq, apa masuk Baydaq? Kawasan yang kering kontang, yang tandus. Maka disitulah mereka akan ditelan bumi. Tinggallah 2 orang saja yang terselamat. Satunya akan pulang ke Syam maklumkan kepada Sufyani, As-Sufyani, dan satu lagi akan pergi kepada Mahdi bagi tahu apa yang berlaku. Maka tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, dapatkan buku saya, kiamat sudah dekat belakang. InsyaAllah. Baik, itu semua sedikit mengenai apa yang berlaku di Kaabah satu hari nanti. Adakah sudah berlaku? Belum. Adakah terdapat orang yang mengaku-ngaku? Ada. Contohnya ada satu kelompok Syiah, dia pergi ke Kaabah, dia mengaku, kami Imam Mahdi, aku Imam Mahdi. Maka dia pun merampas Kaabah daripada orang Islam. Maka berlakulah lautan darah ketika itu. Begitu pula ada juga lah pihak lain mengaku Imam Mahdi sebagainya kan. Itu lain cerita lah. Tetapi yang benar-benar Imam Mahdi sebenarnya masih belum muncul. Dan tu nak buat apa? Nak kena duduk Mekah ke nak duduk Malaysia ke nak duduk mana ni? Kum haisu aqamakallah. Duduklah di mana yang Allah Ta'ala tetapkan kita berada. Yang mana tuan-tuan, yang penting untuk kita jaga adalah amal ibadat kita. Dan seterusnya tuan-tuan, kita buka muka surat sebelah, muka surat 125, tetapi sebenarnya masa pun dah habis lah. Dah pukul 11.30 kan. Ni nanti kita sambung akan datang lah tuan-tuan. Ni sedap cerita ni, tapi tak apa. Nanti kalau kita jumpa lagi, ada jodoh panjang umur, kita berjumpa lah lagi. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan di Sabtu Ahad. Dan tuan-tuan masih ada lagi kelas lah, esok ada lagi kelas kan, petang dapur yang lain. InsyaAllah jumpa lagi. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, wal 'asr. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan buku saya di belakang. Wallahu muwaffiq, Allahu shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.